Dekat 12. Nak pergi makan kedai tu kan? Tahu jalan macam mana. Sejak aku pun. Patutlah kita jam. Aku nampak dah tadi. Branding jugalah. Rasan kita. Dia cakap macam ni kalau korang tak ada teman duduk hotel dulu lah. Memang tak tahu dah berani dah. Tapi dia bisa up. Tak nak lah. Tak nak ni pun. Ada sama kedai makan lain kat sini. Daripada mamak ni tak ada mamak. Tengok Google Map. Kadang dia ada suggestion kat situ. Itu apa? Tinkerbell. Anti noodle ni. Tengok. Anti noodle ya. Tapi nak kata nak lapang nasi. Ada. Tu kedai ice cream Haha Gelato. Haha Gelato. Noodle board. Wooden board. Arang kopi. Mesti tak best. Macam ni juga. Nampak gerai ni kita tahu dah. Food time family karaoke. Karaoke. Sebenarnya karaoke. Karaoke kan kalau US. Anti noodles. Macam kena Cina je yang. Mana? Saya tengok tu. Kita dalam noodles ni. Ni tak tahan lah ni. Karaoke. Ni ada Korean barbecue. Rasa tak halal kot. Kita Mana terus. mana? Oh. Tak berhenti. Atas tu ada orang lah. Oh. Ada orang kat atas tu. Kafe harian Penang ni? Tak lah yang tak yang. Ya. Oh, nampak dah ada tulisan Cina tu. Tak tahu, kita tengok dulu kadang-kadang Muslim punya ni. Nah. Ni kadang makan tapi Chinese je. Mari kita tengok. Mana dia? Babang Nyonya punya ni. No ah. Penang. Kamarnya ni aku banyak lah. Saya lah. Saya dah. How you know? Swimming. Tak ada tanda halal. Kalau dia halal dia akan cakap Muslim. Tu ada orang pakai tudung pakai masuk makan malam. Mana orang pakai tudung? Tu. Betul. Harga from 125 lah. Ni ada lagi jalan di tepi ni. Sana apa? Sana rumah. Mana? Kat rumah. Ha. Vietnam food. Siapa yang ada rumah ni kaya. Rumah ada sejuta.
Arena Presiden. Mana? Kyochon chicken. Ada yang Kyochon. aja lah yang kita makan dengan anak-anak tu kan. Sama lah. Ni tengok. Je lah. Cicak lagi bawah tanda. Halal. Tu halal. Nak? Tu halal. Ni apa? Kan tu ada Dominana ayam geprek. ni halal. Crispy ayam geprek. Ayam penyet. Kuih tiaw geprek. Kuih tiaw geprek. Nasi lemak ayam penyet. Mendi geprek. Okey. Ni ada kat sini. Oh. Pecah seliput ni. Ha. Kyochon tu boleh pakai. Ni apa? Siap pusing. Pusing kat sini. Ya. Ini kedai Azuma. Sushi. Sushi. Tak ada tanda halal. Ni shell out. Shell out makanan seafood kan? Ada. Mak dah makan. Nasi goreng chicken chop tu. Mana nak try dah? Fish finger. Ingat nasi. Ni celup. Ni kari. Nasi goreng rusak. Nasi goreng special. Nasi daging bakar danuk. Ayam burger, ayam goreng, set ayam goreng. Ni nasi goreng. Ke sekejap lah decide. Nasi kaum paksa kenapa? Daging kok ayam. Macam mana? Jalan dulu kan? Tak. Lagi ya? Jalan dulu. Ini jalan yang kita lalu tadi sebelum kita masuk pusing tu. Yang kedai yang kita pergi tu yang Belah sini. bus station tu bus sini. Kat sini. Dia pusing je. Bukan bus sana yang bus. Dia pusing. Oh ya. Okey dia pergi. Pusing je. Ada kedai atas. Oh. Cantik. Apa? Musang King? Dia punya dia dessert kedai ni. Hotel Homemade cake semua. Cake ni suka ni tau. Mana? Banyak ni crepe cake dia. Susah nak buat crepe cake ni kan yang buat masa halal ke kedai ni? COVID-19. Tak tahu. Bukan nak masuk. Aja tengok kalau halal boleh lah try beli. Open daily 11 to 10. Tak ada halal pun? It's too bad. Ya, tapi menarik chicken chop ni. Ni? Sebelah lain. Si rambut. King Art Inclusive. Tapi memang art dah dia. Art Inclusive. Only shaver lah. Disposable shaver dia tak tahu. Kita potong. Potong showroom.
Ni Halal. tak ada juga kan. Tak ada kat kita lalu yang tu. Cari makan. Are you sure tak ada? Ya, itu kan kita. Nak beli shaver sekejap lah. Disposable shaver. Berapa ringgit ni? Banyaknya. Banyak. Yang perlu banyak. £5.15. Tak, yang perlu banyak. Sebab kalau yang kira RM2 satu. Ada kad. Terima kasih. Tak ada. Tutup lah kedai ni. 7, sampai 7. Sini sebab macam China lah. Kat sini lain sikit eh. So kalau lapar tengah hari makan kedai mamak je lah. Ikut lah macam mana. Kalau nak makan nasi belakang tu, kalau yang satu kan. Masa dia apa? Ayam tu geprek. Gatal lah, baru-barunya gatal ni. Macam ni lah. Dia ada macam tu. Dia mahal lah yang berbalik ke. Banyaknya dia punya arak. Wine shop. Dia apa lain? Macam mana? Kalau Kau tak? Macam mana? Bismillahirrahmanirrahim.